Wahai orang muda, kalau beli rumah pertama, jangan lupa ambil pengecualian duty stamp rumah dan pinjaman. Dulu masa Melissa beli rumah pertama, mana ada pengecualian duty stamp? Memang kena bayar penuh duty stamp. Pengecualian duty stamp ini boleh ditarik balik bila-bila masa sahaja. Setakat ini, ia diberi keistimewaan sehingga 31 Disember 2025. Apa ke benda pengecualian duty stamp ini? Bila seseorang beli rumah di Malaysia, akan dikenakan duty stamp. Bila seseorang buat pinjaman dengan bank pun akan ada duty stamp yang kena bayar. Jika anda membeli rumah bawah RM500,000, anda mungkin boleh memohon pengecualian ini. Tetapi pengecualian termaktub dengan beberapa syarat lain juga. Berapa duty stamp ini? Kalau beli rumah bawah RM500,000, duty stamp boleh mencapai sehingga RM9,000. Kalau buat pinjaman sehingga RM500,000, duty stamp ialah RM2,500. So, jumlah pengecualian dalam RM11,500. Ingat, kalau anda layak tapi tak mohon, anda pun takkan dapat. Benda ni bukan automatik ya. Selalunya peguam yang akan tolong mohonkan. Tapi kadang-kadang peguam mungkin akan terlupa. Anda kena ingatkan mereka. Melissa pernah dengar ada viewer yang menuduh peguam mereka tidak mohon pengecualian ini. Maka mereka terpaksa bayar duty stamp. Kalau klien kami akan selalu mengingatkan peguam. Yelah, banyak tu RM11,000 kan? Okey, kalau korang nak cek kelayakan rumah atau nak dapat nasihat beli rumah, boleh message kami. Bye!